Harga rumah makin lama makin mahal. Walaupun gaji naik setiap tahun, tapi sebenarnya ramai masih belum mampu untuk memiliki rumah. Tapi tuan-puan jangan sia-siakan impian untuk memiliki rumah sendiri. Sebenarnya tuan-puan mampu untuk capai jika berusaha bersungguh-sungguh untuk ubah cara menabung. Selain daripada berusaha menambah pendapatan, tuan-puan mesti ada simpanan yang cukup untuk dijadikan sebagai deposit beli rumah. Contohnya, katakan harga rumah tersebut RM500,000. Maka tuan-puan perlu sediakan sekitar 50 hingga 60 ribu ataupun 85 gram emas. Tapi persoalannya, mana yang lebih mudah nak kumpul? Sama ada nak kumpul 50 ribu ataupun 85 gram. Jika susah nak kumpul 50 atau 60 ribu ringgit, apa kata tuan-puan menabung dalam bentuk emas? Di Public Gold, tuan-puan boleh menabung emas ikut bajet RM ataupun dengan gram. Boleh bermula dengan serendah RM100. Jika tuan-puan bercadang nak beli rumah tersebut dalam masa lebih kurang 5 tahun lagi, tuan-puan boleh bermula menabung sekurang-kurangnya 1.4 gram emas daripada sekarang dalam akaun GAP. Selepas 5 tahun, tuan-puan bukan sahaja mampu bayar duit deposit, malah boleh dapat untung daripada kenaikan harga emas. Bagi tuan-puan yang nak mulakan tabungan emas, boleh rujuk PIN pos saya, cara mudah daftar akaun dan saya akan bimbing langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.